Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan sahabat-sahabat semua. Okey. Hari ni saya nak ceritakan salah satu baka pisang ataupun jenis pisang yang paling sesuai untuk korang semua tanam dekat keliling rumah. Tak kisah sama ada rumah perumahan, rumah ruang kecil, ruang besar dan sebagainya. Pisang ni adalah antara salah satu pisang yang sangat sesuai ditanam dan sangat mudah penjagaannya. Dan yang paling penting, dia cepat berbuah. Pisang apa? Jom kita tengok. Sebenarnya ada banyak jenis pisang yang kita boleh tanam dekat keliling rumah. Tetapi satu pisang ni bagi saya adalah pisang yang paling sesuai untuk kita tanam dekat tepi-tepi rumah lah. Lagi-lagi rumah yang mempunyai ruang yang kecil. Yang kecil lah. Kalau rumah tu ada corner lot lagi cantik. Inilah pisang dia. Inilah yang kita panggil sebagai pisang lemak manis ataupun pisang 40 hari. Ataupun kalau orang Jawa panggil ni pisang Banten ya. Kenapa dipanggil pisang 40 hari? Kerana ada yang cakap dalam masa 40 hari daripada tempoh dia berbuah, dia akan masak, dia akan matang dan sesuai untuk dimakan. Salah satu punca kenapa orang suka tanam pisang ni adalah dia punya jangka masa untuk tuaian dia sangatlah pendek, iaitu sekitar 6 ke 7 bulan sahaja dia dah boleh mula mengeluarkan hasil. Buahnya sesuai untuk dimakan begitu sahaja sebagai pencuci mulut ataupun pembuka selera ataupun lepak-lepak dekat masjid sambil tunggu waktu masuk, boleh makan pisang ataupun juga boleh dibuat kuih, kek dan sebagainya. Ini adalah pisang lemak manis ataupun pisang 40 hari. Pisang Banten lah. Walau bagaimanapun ramai yang keliru dengan pisang ni, yang diorang kata ini pisang emas, bukan pisang lemak manis. Sebenarnya tidak ya. Pisang emas dia membulat di ujungnya. Manakala pisang lemak manis ni dia sedikit tirus lah, sedikit tajam di sini. Dia seakan-akan, tetapi banyak perbezaannya bagi orang yang selalu tanam pisang. Dan dia tidak akan tinggi. Ini adalah paling tinggi yang dia boleh pergi. Saya tak pernah jumpa lagi pisang lemak manis yang lebih tinggi. Sebenarnya dia tidak berapa tinggi dan pokoknya juga kecil. Lagi satu, pisang ini walaupun rumpunan dia banyak, contoh kalau tengok kat sini ada lebih kurang 5 ke 6 pisang dalam satu rumpun, tapi dia masih mengeluarkan buah yang cantik. Ini dikira cantik. Yang itu lagi, itu dah berbuah. Juga ini pun tengah berjantung. Itulah kelebihan pisang lemak manis. Selain tu geng, pisang lemak manis ni selain daripada dia cepat berbuah, dia tak ambil banyak ruang, lagi satu yang saya suka, tapi korang jangan amalkan lah. Pisang ni asalkan dia dapat cahaya dan air yang cukup, dia tetap akan berbuah dengan besar. Yang ini kira besar. Pisang lemak manis ni dia tak besar mana pun. Paling tidak pun satu tandan tu paling besar saya pernah dapat dalam 6 kilo. 6 kilo tu dah hebat lah. Biasanya purata berat dia dalam tandan tu dalam 4 ke 5 kilo sahaja. Pisang ni walaupun tidak berbaja, contoh tidak berbaja, dia tetap mampu mengeluarkan buah yang cantik. Itu kelebihan dia lah. Dan dia tahan lasak dan tak kena penyakit. Jadi pada kawan-kawan yang berminat nak cuba-cuba tanam pisang lah, ataupun nak mengisi ruang kekosongan di hati, di rumah, corner lot ke ada ruang kecil tu kan, nak cuba-cuba, konon-konon nanti hari raya bolehlah jiran-jiran datang, dapatlah makan pisang yang tanam sendiri, boleh cuba tanam pisang ni. Pisang lemak manis ataupun pisang 40 hari, setengah tempat panggil pisang Banten. Pisang Banten. Pisang ni dan pisang emas dia seakan-akan, tetapi jangan keliru. Bagi saya ini lebih manis daripada pisang emas lah, lagi sedap lah. Cuma kekurangan pisang ni satu saja. Bila dia terlalu masak, dia mudah lerai daripada tandan dia. Maknanya kulit dia tu nipis. Kulit dia nipis. Jadi kalau gantung tu, bila dia masak dia akan jatuh, gugur sebiji-sebiji. Itu je lah. Seronok dengan perkongsian saya. InsyaAllah kalau suka dengan perkongsian saya akan share lebih banyak lagi pisang. Tapi subscribe dulu, tekan like butang dan share dulu video ni. Assalamualaikum. Jumpa lagi next episode.